Assalamualaikum guys. So nampaknya pasaran saham IPO dah kembali pulih lah, walaupun tak pulih sepenuhnya kan. Kalau kita lihat dekat carta yang disediakan oleh Bromi geng Saka Semelaya ni kan, kita nampak lah daripada live water sampailah ke saham yang Polymer baru-baru ni yang yang tadi ditutup kan. Kita dapati yang ada beberapa benda lah yang kita nak tengok kat situ. And satu, kita nampak yang paling tinggi tu kopi Oriental. Dan selepas tarif tu kan, saham IPO menurun lah aplikasi dia. Pasal apa? Pasal kebanyakan saham IPO masa tu kalau dibuka rendah lah kan. Tu jadi masalah sebab kerana tarif Donald Trump kan. Kemudian kita boleh lihat daripada bulan 3 sampai bulan 9 kan, memang slow lah. Hinggalah ke bulan 10 kan. Bulan 10 bila IAB Insight Analytics disenaraikan, bila THMY disenaraikan kan, bila Verdant Solar disenaraikan kan, bila Power Technique disenaraikan. So dia dibuka tinggi. Namun demikian kalau anda lihat dia permohonan taklah sebanyak yang kita lihat dulu kan. Tapi ada beberapa sebab tu. Pasal yang ni data ni FIMB khas untuk pelabu-pelabu yang apply dekat Maybank to You. Sekarang ni dah boleh apply kat tempat lain juga kan. Kat Kenanga pun boleh, kat Mumu pun boleh dan sebagainya kan. So apapun recently keadaan dah nampak lebih baik kan. Macam kita lihat Polymer ni tadi ditutup permohonan 5,280, dekat average jugalah dekat Maybank to You tu. So itu petanda baik lah. Kalau anda lihat Aqua Walk pun 6 kali oversubscribe kan. Dan sebelum tu PNW lebih 30 kali oversubscribe. Dan itu merupakan petanda baik yang saham tu akan dibuka lebih tinggi. Apapun besok Famira akan disenaraikan kan. Famira akan disenaraikan, tapi Famira kalau anda lihat boleh tengoklah tu aplikasi dia tak berapa tinggi. Itu menandakan yang saham tu tak berapa cantik lah. Lagipun profit dia cuma 800,000 je baru-baru ni kan. Buat kata kawan-kawan FA tu profit senipis bawang kan. Tapi tak apa, kita tengok besok. Pasal apa? Pasal FA rasa ia akan naik juga sebab kerana sentimen pasaran Bursa Malaysia nampak positif. Dan FA yakin yang signal-signal menunjukkan yang Bursa Malaysia akan naik lebih tinggi lagi pada bulan November dan Disember ini kan. So it's a good time lah to invest into IPO, to invest atau untuk trade kan, sebab ada saham-saham yang trending up dan bullish kan. Jadi untuk melabur saham, jangan lupa follow FI dekat TikTok dan di mana-mana saja di media sosial ni. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.